Alhamdulillah sekarang jam menunjukkan pukul 10 pagi di Siem Reap, Kemboja. Saya dan juga tim Ar-Rashid dan selamat sampai di airport Siem Reap, Kemboja untuk sempurnakan ibadah korban pada tahun 2026, 14, 23 hingga tahun insya-Allah. Muhammad Ikhwan Zaini bin Rizwan Ros Hanizah binti Harun. Alhamdulillah hari ini 11 Zulhijjah 28 hari bulan 5 2026 kami daripada Pertubuhan Ar-Rashid dah selesai untuk menyempurnakan amanah tuan-puan ibadah korban pada tahun 2026 1447 Hijriah di Kampung Dambay, Tebong Kemom, Kemboja dengan bilangan lebih kurang 40 ekor lebih. Moga-moga lebih 200 keluarga yang dapat faedah daripada agihan tersebut. Moga-moga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan kami harapkan pada tahun-tahun yang mendatang moga-moga lebih banyak lembu-lembu yang dapat disembelih dan diagihkan di sini supaya lebih ramai dapat manfaat.